Hai semua dan selamat datang ke siri penerangan kita hari ini. Kita terus sahaja ke topik kita sebab hari ini kita nak fahamkan satu isu yang sangat rapat dengan kita semua. Berdasarkan perbincangan sebelum ini mengenai fungsi kad pesara, saya perasan ada satu soalan yang kerap ditanya, terutamanya bagi kita yang menjaga ibu bapa yang dah berusia. Senario ni memang selalu bermain di fikiran. Soalannya macam ni, kalau tiba-tiba berlaku kecemasan, contohnya serangan strok atau angin ahmar, apa kita patut buat? Perlu ke kita tunggu semua dokumen lengkap dulu baru boleh pergi ke hospital? Saya faham kebimbangan anda. Yalah, bila bercakap tentang urusan masuk hospital, kita selalu risau. Kita takut tersalah langkah, takut pendaftaran ditolak atau paling merisaukan, takut terpaksa bayar kos yang tinggi sebab dokumen tak lengkap. Perasaan teragak-agak tu memang wujud. Tapi, jawapan untuk situasi ini sebenarnya sangat ringkas. Tolong jangan tunggu sebarang dokumen. Terus bawa pesakit ke hospital kerajaan yang terdekat dengan segera. Saya nak sampaikan arahan ini dengan setenang dan sejelas yang mungkin. Anda tak perlu bazirkan masa selongkar laci semata-mata nak cari kad pesara. Tak perlu juga tunggu waktu pejabat buka untuk telefon tanya pengesahan. Tindakan pantas anda untuk terus bawa pesakit atau telefon ambulans waktu itu juga adalah satu-satunya tindakan yang tepat. Bahagian pertama, risiko melambatkan rawatan. Mari kita lihat kenapa kita betul-betul tak boleh buang masa. Dari segi perubatan, faktanya sangat jelas. Strok ini bukan macam demam biasa. Kalau pesakit lambat dapat rawatan khusus, ia boleh menyebabkan kelumpuhan atau komplikasi serius yang lain. Setiap minit tu sangat berharga untuk selamatkan pesakit. Kalau kita pilih untuk tangguh ke hospital sebab nak urus dokumen dulu, keputusan itu sebenarnya telah melambatkan rawatan kecemasan yang doktor patut berikan waktu itu juga. Bahagian kedua, proses sebenar di hospital. Apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir? Mari kita tengok perbezaan antara apa yang kita risaukan berbanding apa yang hospital utamakan. Selalunya kita risau tentang kos dan prosedur pendaftaran. Tapi, fokus pihak hospital pula adalah sebaliknya. Mereka utamakan keselamatan nyawa. Bila pesakit sampai saja di Jabatan Kecemasan, pasukan perubatan akan terus bagi rawatan. Soal dokumen kelayakan atau kad pesara ini bukan keutamaan pada detik kritikal tu dan ia boleh diuruskan kemudian di kaunter berasingan. Seterusnya, bahagian ketiga, peranan kad pesara. Persoalannya, bila waktu yang sesuai nak guna kad tu? Jangan salah faham, bagi anda yang ada kad pesara, kad tu memang penting. Cuma kita kena tahu waktu yang betul untuk keluarkan kad tu supaya tak melambatkan rawatan. Ingat saja 3 langkah mudah ni. Pertama, dapatkan rawatan kecemasan dulu. Kedua, tunggu sampai pesakit selesai dirawat dan keadaan dah stabil. Ketiga, barulah tunjukkan kad pesara tersebut kepada petugas, sama ada lepas keadaan dah tenang atau semasa buat urusan kemasukan wad. Nampak tak? Proses kecemasan yang kita sangka kelam kabut sebenarnya sangat berperingkat. Anda cuma perlu selesaikan perkara yang paling penting dahulu. Bahagian terakhir, nyawa mendahului prosedur. Apakah keutamaan mutlak kita? Peganglah pesanan penting ini. Nyawa lebih penting daripada prosedur. Dalam situasi yang kritikal macam serangan strok, nyawa manusia dan tindakan pantas kita tak boleh ditukar ganti dengan kerisauan mencari sehelai dokumen. Kalau kita teragak-agak atau cuba menunggu, kita mungkin mengundang risiko yang amat besar. Jadi, saya sangat berharap anda ingat panduan ringkas ini dan tolong kongsikannya dengan ahli keluarga yang lain. Bila semua orang dah faham tata cara ni, kalau berlaku kecemasan, kita semua dah tahu nak buat apa tanpa buang masa. Sebagai penutup, kalau ada antara anda yang masih keliru tentang penggunaan kad pesara atau proses hospital, jangan risau. Anda dialu-alukan untuk tonton kembali siri penerangan kita yang lepas kerana semuanya saling berkaitan. Kami di sini sentiasa ingin membantu berkongsi maklumat yang jelas, jadi jemputlah sertai komuniti kami di grup Facebook Sekeluarga Media atau layari laman web rasmi kami di www.sekeluarga.com. Berpandukan penjelasan hari ini, kekal tenang bila berdepan kecemasan dan sentiasa utamakan nyawa. Persoalannya, adakah anda dan keluarga kini sudah benar-benar bersedia untuk bertindak tanpa sebarang keraguan jika kecemasan berlaku di hadapan mata?